Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam koperasi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi dapat menyambut Aidilfitri sebagai hari kesyukuran dan kegembiraan bersama insan tersayang. Detik Aidilfitri amat bermakna untuk kita saling bermaafan dan memperbaiki hubungan yang mungkin teruji sebelum ini. Semoga Syawal ini membawa ketenangan jiwa dan mengukuhkan semangat persaudaraan dalam kalangan kita semua. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Maaf zahir dan batin.